Okay gang, kali ni kita tengok booth MSI dekat Computex 2026. Tema diorang memang padu, overpower with innovation. First kali kita tengok Mac Vision X2 AI Plus, world first agentic AI companion gaming desktop. Desktop flagship ni ada holographic AI interface dan physical AI presence. Ia membolehkan korang berinteraksi dengan Lucky Claw companion. Korang jangan risau, diorang fokus pada keselamatan data user melalui privacy first local AI. Ianya ada silent cooling storm AI serta MSI AI engine untuk optimize temperature dan performance secara automatik. Korang boleh match desktop ni dengan Mac X, dan ini juga world first agentic AI QD OLED gaming monitor. Monitor ni memang premium, dia siap ada Lucky Claw AI agent yang didevelop untuk bagi AI gaming assistance masa korang tengah gaming. Oh my god guys, visual quality dia memang cantik pada aku sebab dia pakai 5th gen Penta Tandem QD OLED yang sangat cerah. Tapi macam biasa dia ada MSI AI Care sensor untuk memanjangkan jangka hayat skrin. Okay, so monitor ni pun ada spectrum bar plus ni, dia akan tunjuk health bar korang secara automatik, korang tak perlu setting apa-apa. Kalau korang nak monitor yang super sharp dan super smooth, boleh tengok MPG 271K RAW18. Ini world first juga 5K mini LED dual mode glossy gaming monitor. 27 inci 5K resolution, 218 pixels per inch retina level, which monitor ni ada dua jenis resolution sebenarnya, 5K 180Hz dengan 2K 330Hz. So korang boleh nampak dekat sini mini LED dengan LCD monitor yang biasa ni memang nampak lagi terang, lagi sharp, color nampak lagi pop. 0.5 millisecond DCI-P3, 98%. Ni lagi satu guys, MSI Mac OLED 271 QPX32, world first 27 inch WQHD 5 layer QD OLED Penta Tandem gaming monitor. Panjang, yes aku faham, tapi it's impressive sebab korang tengok sendiri dia punya brightness, the clarity berbanding dengan normal LCD monitor is jauh beza, yang menawarkan ultra smooth high refresh rate and very responsive untuk gaming bergenre FPS. Untuk desktop solution, diorang ada Productivity Monster. MSI bawa Mini PC Pro Max Edge AI Plus dan juga QB NUC series yang kecil tapi memang powerful. Semua ni memang best datang daripada MSI, especially monitor. Aku tak sabar nak try. Korang rasa korang suka yang mana? Cuba komen dekat bawah. Make sure korang follow sebab aku ada content lagi coming very soon.